Saya rasa macam nak pitam. Assalamualaikum semua. I did not expect this at all because bagi saya lagu-lagu dalam kategori ini semua adalah lagu-lagu dalam playlist saya juga. Saya nak berterima kasih pertama sekali kepada Allah SWT atas rezeki yang besar ini. Kepada ibu saya yang sentiasa mendoakan kebahagiaan dan kesejahteraan saya. And then kepada keluarga Aina Abdul Entertainment yang sentiasa menolak saya untuk terus kuat dan terus hidup. Dan of course, tak lupa kepada iNation.